salam sejahtera kepada semua penonton TikTok Live My Health KKM. Bertemu kita lagi dalam siri perkongsian TikTok Live My Health KKM. Anda bersama saya, Hashim Hashim, moderator anda pada hari ini. Sharing kita hari ini sangat kena dengan situasi semasa. Perasan tak petang ni kan selalu panas, tapi sekarang dah mula hujan. Sebelum ni kan panas yang terlampau. Dan Alhamdulillah kita rasa lega sikit sebab Met Malaysia pun dah umum tiada lagi kawasan tahap 2. Tapi jangan ingat suhu dah menurun, kita boleh abaikan tentang kesihatan. Kadang-kadang lepas hujan, bahang dia tu akan rasa lagi panas kan. Jadi hari ini kita nak tanya kepada Dr. Megat Muhammad Haris bin Megat Zainal, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Muhibah Kuala Lumpur, berkenaan topik kita hari ini iaitu cuaca panas apa anda perlu tahu. Selamat datang doktor. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita dekat studio hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kerana menjemput. Okay. Nak recap sikit lah kan. Hari Raya yang baru berlalu, sana sini orang asyik bercakap tentang Raya Fit Panas Lit-Lit kan. Betul tak doktor? Betul. So kalau boleh doktor kongsi, doktor beraya dekat negeri mana and macam mana keadaan semasa raya hari tu? Oh, saya beraya seperti biasa. Hari pertama akan pagi di KL dan petang di Ipoh. Saya punya kampung di Ipoh lah. Setakat ni memang experience dia panas lit-lit. Okay. Kepada para penonton pun boleh komen sikit macam mana cuaca dekat tempat anda pada hari ini. Adakah hujan ke ataupun masih lagi panas? Saya rasa dekat KL dah kurang sikit kan. Kepanasan tu dah kurang sikit. Saya rasa dekat Ipoh hari tu pun panas jugalah. Ramai dah komen dah mula hujan, ada yang masih panas. Untuk panas jangan lupa pakai sunscreen. Kebanyakan tempat kalau kita baca komen-komen kita ni masih lagi dalam keadaan yang panas kan. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi respon tu. Jadi sebelum kita teruskan, jika ada soalan kepada Dr. Megat, para penonton semua boleh tulis dekat ruangan komen. Tapi kita akan jawab selepas perbincangan nanti. Setelah admin kita kumpul-kumpulkan dulu soalan. Jadi saya rasa ramai yang mempunyai soalan nak tanya kepada doktor selepas ini. Tapi sebelum tu kita teruskan dengan sesi perkongsian kita pada petang ini. Okay, baiklah, saya mulakan dengan soalan pertama. Sekarang ramai rasa cepat letih walaupun hanya berada di rumah. Apa sebenarnya yang berlaku pada badan kita bila cuaca terlalu panas? Apabila cuaca terlalu panas, walaupun kita berada di dalam rumah, kita kena tengok juga situasi rumah tersebut. Kan? Kalau dalam keadaan contoh dalam rumah yang beratap zinc, kadang-kadang penggunaan tidak bagus dan juga haba akan terperangkap. Jadi ini akan menyebabkan haba itu terlalu tinggi di dalam rumah dan kita akan panggilkan sebagai confinement hyperparesia. Confinement hyperparesia ni kita panggil ialah haba yang tertutup. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang yang berada di dalam rumah tapi dapat cuaca panas, ada yang sampai koma, dikejarkan ke hospital, pengsan. Ini ada disebabkan oleh haba tu tidak dapat dikeluarkan pada rumah tu. Ada rumah yang contoh rumah batu, pengudaran lebih baik semua kan. Walaupun dalam keadaan rumah yang bagus begitu, tapi jika tak ada penggunaan yang bagus, contoh aircon, kipas ataupun tingkap kan, so ini akan menyebabkan keadaan rumah tu sendiri lebih menjadi panas, haba tidak dapat dikeluarkan. Untuk haba, apabila keadaan menjadi terlalu panas, badan sendiri akan berasa lesu kerana akan ada masalah dengan air kurang dalam badan yang kita panggil dehidrasi. So dehidrasi ni dia akan menyerang banyak organ, contoh kulit, kepada otot. Sebab tu kadang-kadang dia akan merasa seperti lesu, tidak bermaya. Begitulah. Okey, macam doktor cakap tadi kan ada kesan-kesan dia. Jadi apakah julat suhu normal badan seseorang dan apa yang akan berlaku apabila suhu badan tu meningkat secara mendadak? Selalunya untuk suhu badan kita julat normal kita ambil 36.5 degree Celsius sampai 37.4 degree Celsius. Okey. So untuk 37.5 ke atas kita boleh panggil sebagai demam lah. Kalau badan kita sebenarnya boleh regulate untuk suhu pada bawah 40 darjah Celsius. Apabila 40 darjah Celsius dia ada risiko untuk badan tidak dapat meregulasi atau kita tidak boleh mengaturkan haba di dalam badan tersebut. Jadi untuk itu bila dia tak dapat mengaturkan haba itu, tak dapat dikeluarkan, akan ada proses terencat di dalam badan. Ini yang akan membawa kepada heat stroke dan juga heat exhaustion macam itulah.
Jadi pun tergantung kepada reaksi badan masing-masing Betul. jugalah kan. Betul. Sebab selalunya memang badan, walaupun macam contoh kita demam kan. Kalau kita demam kan badan kita mungkin dalam 37, 38, 39. So badan memang dia ada mekanisme sendiri untuk keluarkan haba tersebut. Tapi apabila dah sampai lebih daripada 40 dalam satu jangka masa yang lama, aturan itu sudah terganggu. So bila aturan terganggu, semua proses dalam badan, organ dalam badan juga akan terganggu. Macam tu. Jadi pengalaman peribadi saya sendiri kan, semasa hari raya hari tu saya tengok macam anak saudara saya kulit dia jadi kemerah-merahan disebabkan terlalu panas sangat. Jadi boleh doktor kongsikan siapa golongan yang paling berisiko terkesan akibat cuaca panas ni? Kalau yang untuk golongan berisiko, contohnya orang yang punya penyakit komorbid, ya, kita panggil macam penyakit tiga serangkai, kecil manis, darah tinggi, kemudian orang yang mempunyai penyakit buah pinggang yang menjalani dialisis, ibu mengandung, kanak-kanak, dan juga orang tua. Okey, kenapa kalau untuk pesakit kecil manis lah contoh? Sebab apabila penyakit kecil manis tu tidak dijaga, gula terlalu tinggi, badan boleh menjadi lagi kering. Apabila ditambah pula dengan cuaca panas, badan menjadi terlalu kering, ini boleh menyebabkan gula itu sendiri menjadi pekat dan juga pesakit boleh menyebabkan koma dan juga seterusnya ke arah maut. Okey. Nombor 2, kalau untuk pesakit jantung, apabila keadaan panas, degupan jantung akan jadi lagi kuat. Ini adalah untuk mekanisme badan tu sendiri untuk mengeluarkan haba, di mana darah akan disalurkan kepada organ seperti kulit untuk mengeluarkan haba tersebut melalui peluk. Jadi jantung akan bekerja lebih keras untuk pam darah pergi ke organ tersebut. Jadi jika pesakit itu ada masalah seperti masalah jantung, dia akan memberikan lebih tekanan kepada jantung tersebut. Kemudian ibu mengandung, seperti yang kita tahu, ibu mengandung dia mempunyai metabolismenya meningkat, ya, kerana dia akan ambil kira juga kandungan tersebut. Kemudian air dalam badan juga bertambah. Ini menyebabkan lebih banyak kerja untuk jantung mengeluarkan haba dan juga dia memerlukan lebih banyak air untuk mengurangkan suhu di dalam badan dia. Untuk kanak-kanak pula, proportion ataupun kita panggil ratio kadar jumlah luas permukaan badan mereka dengan kulit jauh lebih besar berbanding dengan dewasa. Ini menyebabkan mereka lebih senang untuk kehilangan air. Justru itu mereka lebih senang untuk mendapat dehidrasi. Dan kemudian untuk kanak-kanak yang kecil, macam kita ada liang Roma yang berfungsi dengan baik, yang untuk mengeluarkan peluh, jadi haba akan senang terkeluar. Tapi mereka mempunyai liang Roma yang tidak berfungsi dengan begitu baik lagi. Okey, jadi itu akan menyebabkan haba susah untuk dikeluarkan. Selain daripada kanak-kanak, warga tua juga begitu. Kita panggil warga emas, ya. Warga emas ni pun dia mengalami fisiologi sama macam kanak-kanak, iaitu biasalah yang kita katakan bila dah berusia kadang-kadang kita akan berubah bentuk seperti kanak-kanak. Jadi fisiologinya juga akan berubah seperti kanak-kanak, di mana sel untuk liang Roma dia juga akan terganggu seperti kanak-kanak. Kemudian bahagian jantung mereka juga mungkin tidak begitu kuat untuk mengepam darah pergi untuk pengeluaran haba tersebut melalui kulit tersebut. Dan juga kadang-kadang kita kena ingat warga emas ada yang mempunyai masalah kesihatan lain seperti demensia atau kita panggil Alzheimer, atau lebih senang bahasa pasar kita panggil sebagai nyanyuk. Okay? Apabila mereka mempunyai masalah seperti ini, kadang-kadang untuk pengambilan air mereka akan menjadi sedikit terjejas, dan kadang-kadang kita sendiri sebagai penjaga pun kita tak tahu dia sudah makan ke tak makan ke, dia panas ke atau tak, sebab kadang-kadang mereka tidak bercerita. Ini menjadikan mereka sebagai golongan yang berisiko mengalami dehidrasi ataupun masalah-masalah kesihatan ketika musim panas. Jadi kan adakah peningkatan suhu ni dia boleh beri kesan kepada kesihatan kardiovaskular dan pernafasan seseorang tu? Seperti yang saya katakan tadi, memang boleh, kerana apabila badan panas, dia akan ada satu mekanisme. Badan kita ni seperti satu mesin. Apabila panas, otak kita akan membaca signal tersebut. Oh, begitu panas. So, ia akan menjalankan mekanisme seperti pengembangan salur darah untuk membawa lebih banyak darah kepada kulit. Tetapi apabila salur darah berkembang, jantung kena bekerja dengan lebih kuat untuk mengepam darah tersebut kepada arah kulit untuk mengeluarkan haba tersebut. Jadi disebabkan itu, jantung akan bergerak lebih laju, dan disebabkan itu kadang orang akan kata jantung bergerak lebih laju. Dan kadang-kadang kalau kita perasan, lepas panas, cuba kita ambil tekanan darah. Sebab tekanan darah akan jadi lebih tinggi kerana salur darah waktu itu mengembang dan dia memerlukan lebih tekanan
untuk mengepam darah tersebut, untuk perjalanan darah tersebut. Sebab itu tekanan darah boleh menjadi lebih tinggi ketika dalam waktu panas. Kemudian untuk pernafasan lebih laju. Apabila jantung berdegup dengan lebih laju, lebih banyak udara diperlukan untuk jantung tersebut. Oleh itu mekanisme badan juga jadinya untuk dia nak compensate ataupun dia nak sama paras dengan jantung tu. So jantung dah bekerja keras. So dia pun perlu untuk bekerja keras untuk membekalkan oksigen pada jantung. Itu akan menyebabkan dia bernafas lebih laju. Nombor 2, kenapa pernafasan menjadi lebih laju? Kerana itu ialah salah satu mekanisme juga untuk pengeluaran haba tersebut. Okey? So itulah yang jadinya. Bercakap pasal perubahan suhu drastik tadi tu kan. Sekarang ni dah sekejap panas, sekejap hujan dan buat ramai yang mula batuk, selesema dan demam. So adakah perubahan suhu yang drastik ni, thermal shock pada badan kita, macam mana nak kuatkan antibody badan kita, doktor? Okey. Sebenarnya untuk thermal shock tu dia bukanlah kita nak kata direct cause, bukannya kesan secara langsung kepada tubuh badan untuk mendapatkan jangkitan. Okey, dia adalah kesan secara tidak langsung. Kenapa? Apabila you ada perubahan cuaca yang drastik daripada panas ke sejuk ataupun sejuk ke panas, satu, selalunya orang akan demam, batuk sesama. Kerana apabila you sejuk dan panas, bertukar-tukar climax tu, satu, untuk saluran hidung, kita ada banyak rambut, kita panggil cilia. Cilia ni dia pertahanan badan pertama. Kadang-kadang you nampak hidung kan ada banyak bulu kan. So itu ialah pertahanan badan untuk daripada virus masuk. Itu adalah pertahanan pertama. Cilia ni dia akan berfungsi secara okey pada suhu yang optimum macam 33-35 darjah Celsius. Tapi kalau macam terlalu panas, dia akan bergerak laju. Tapi kalau suhu dia terlalu rendah macam 16, kadang-kadang bila kita masuk dalam bilik yang terlalu sejuk kan, jadi kadang-kadang suhu menjadi macam 16 kan, ini akan menyebabkan cilia tu kurang bergerak. So bila kurang bergerak, waktu tu dia tidak dapat menapis virus-virus tersebut. Okay? Nombor 2, kita kena ingat ada virus yang dia lebih bagus, dia akan berkembangan lebih cepat bergantung pada suhu. Contohnya virus yang biasa kena pada budak-budak respiratory syncytial virus. Nama dia macam sedap RSV saya rasa semua yang ada anak yang pernah masuk hospital disebabkan masalah paru-paru kan, selalunya doktor memang akan bagi tahu ini adalah kuman RSV. Jadi kuman RSV ni contohnya dia juga akan cepat membiak pada suhu yang rendah berbanding dengan suhu yang tinggi. Justru itu bila ada perubahan climax tu terlalu cepat, itu akan menyebabkan virus tu membiak dengan lebih cepat. Itu ialah kita panggil indirect cause untuk masalah demam, batuk sesama, terutama apabila kita panggil thermal shock ni. So bila suasa panas dia lagi cepat untuk betul. bereaksi kan. Kalau nak kata doktor macam mana nak meningkatkan antibody, sebenarnya tingkatkan antibody tu okey, apa-apa yang Allah sudah jadikan pada kita saya selalu bagi tahu kepada pesakit saya, apa-apa musibah yang kita dapat sebenarnya itu ialah salah satu cara untuk badan kita dapat antibody. Itu nombor 1. Nombor 2, kita kena mengamalkan gaya hidup yang sihat lah. Contoh exercise. Nanti kalau saya cakap kadang orang cakap alah doktor itu klise, tapi sebenarnya itu ialah benda dia. Apabila you mengamalkan gaya hidup sihat, you makan benda yang bagus, suku-suku separuh, banyak sayur, itu ada banyak micronutrient yang akan membantu dalam perkembangan you punya antibody. Kemudian bila you dapat tidur yang cukup, lepas tu you menjalani exercise, so you punya hormon untuk stress level tu akan berkurang. Jadi ini akan menyebabkan antibody you dapat bertindak dengan lebih bagus. Kemudian minum air yang banyak untuk bagi dehidrasi badan lah. Jadi benda tu bergantung kepada kita punya aktiviti juga nak bagi reaksi tu kan. Betul. Ketahanan. Tapi janganlah kata macam alah dia tu selalu kena demam kan. Mesti antibody lemah. Tak. Kadang-kadang jenis virus tu sendiri dia dah replicate kan. So ibu bapa yang ada anak kecil kan, kadang-kadang untuk virus yang melekat kepada anak, bila dia pergi ke dewasa, dia boleh replicate dan menjadi lebih teruk. Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan kan, kalau anak kecil kena virus tersebut, parents pun kemungkinan tinggi untuk nak kena jugalah. Tak bermaksudlah antibody dia lemah. So benda ni bergantung kepada reaction badan masing-masing. Betul. Okay. Satu lagi doktor, adakah cuaca panas ni boleh meningkatkan kes denggi atau demam denggi berdarah, malaria ataupun penyakit yang lain? Selalunya kalau untuk malaria, denggi tersebut kan, pada cuaca yang bukan sejuk lah, cuaca yang biasa tak optimum,
dia memang akan mencepatkan proses untuk pembiakan denggi malaria tersebut, kerana macam denggi tersebut, pertukaran kepada nyamuk tersebut daripada telur kepada nyamuk, dia akan menjadi lebih cepat pada suhu yang macam 33 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tapi kita kena ingat, pada suhu yang tinggi, contoh 37.5, pada suhu 40 darjah Celsius, ini akan merencatkan pembentukan cycle untuk kitaran hidup, kitaran hidup untuk denggi dan malaria. Jadi ini akan menyebabkan kes denggi dan juga malaria jadi kurang lah. Tapi kadang-kadang macam sekarang kan peralihan musim kan, waktu ni dia sedikit berbahaya sebab pembiakan untuk denggi malaria tu boleh terjadi sebab kita ada perubahan cuaca tu. Baik. Dalam cuaca panas ni, ramai pilih minuman manis ataupun berais untuk menghilangkan dahaga. Adakah ini membantu atau sebenarnya boleh memburukkan lagi dehidrasi tu, Doktor? Okey. Ini pun soalan panas juga. Ramai. Selalunya dekat klinik kan orang tanyakan. Ada juga orang paksa saya, doktor cakap dengan dia, minum air biasa saja. Okey. Dia macam inilah. Apa-apa pun kita kena ingat dehidrasi tu penting. Paling kalau orang tanya kita apa minuman paling bagus, memang kita akan cakap air kosong. Kenapa? Sebab air kosong tu dia mempunyai nutrien dan kandungan gula yang memang tidak membahayakan badan. Dia sebenarnya zero sugar lah kalau untuk air kosong. Okey. Katalah itu memang muktamad. Semua orang akan tahu kan air kosong. Katalah ada orang kata, doktor takkanlah setiap hari nak minum air kosong. Kita sepatutnya untuk orang lelaki dewasa, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3.7 liter air satu hari. Sebenarnya bukan 2.5. Sebenarnya even lagi tinggi, 3.7 liter. 3.7 liter tu bersamaan dengan, saya kalau kita buat calculation kan, mungkin dalam 11-12 gelas. Kadang-kadang kita nak minum satu botol satu hari pun penat kan. Sebab kadang kita lepas nak minum, nanti nak kena pergi toilet semua kan. Kalau untuk wanita mungkin sedikit rendah, mungkin diperlukan dalam 9 cawan, which dalam kita kira-kira approximately mungkin dalam 2.5 liter lah. Okay. So kalau dikata doktor boringnya kalau nak minum air kosong je. Okay, katalah you nak tukar, you boleh buat jus, tapi you bukan beli jus dekat luar, you buat jus sendiri. Jus original tanpa gula. Tapi tanpa gula. Itulah untuk replacement. Katalah doktor ada tak cadangan untuk air apa? Air kelapa. Air kelapa ialah jenis air isotonic. Okey. Watermelon juice. Watermelon juice is kalau kita tengok kan, dia punya kandungan 95% ialah air. Tapi jangan letak gula lah. Janganlah beli yang cordial macam, Dr. Megat cakap ni dalam live ni, saya bolehlah beli. Sebenarnya bukan. Dia bukan daripada cordial. You buat sendiri dekat rumah. You boleh buat. Kalau you nak cuba rasa, kalau tidak boring kan, air kosong saja kan. Katalah kalau kita tengok atlet. Atlet kan kadang-kadang dia nak energy booster drink. Okay. Untuk waktu cuaca panas, atlet perlu minum lebih. Kalau macam orang biasa mungkin kita suruh dalam 11 gelas kan. Untuk atlet setiap kali dia pergi keluar dalam 20 minit dia kena habiskan 1 gelas. So dia bergantunglah berapa lama dia berada di luar kan. Katalah kalau dia nak menaikkan dia punya energy kan. Sebab selalunya atlet dia ada energy booster dia. So kita akan cakap jangan ambil energy booster yang lebih daripada 7% kandungan karbohidrat dia. So itu ialah saranan lah. Dan juga alternatif. Kalau you memang rasa doktor tak nak, saya nak ni juga, macam okay, you boleh buat jus you lah. Tapi galakan dia ialah memang air kosong. Air kosong tu memang muktamad. Okay. So macam doktor ada cakap berkenaan air kelapa tadi kan. Jadi bila ada yang kata minum air kelapa ni memang boleh membantu mengelak dehidrasi. So benda ni bukanlah perkara yang mitos ke sebaliknya? Actually bukan mitos. Dia memang ialah salah satu minuman isotonik yang daripada natural form. Sebab tu boleh untuk tu. Tapi kalau you beli air kelapa yang dekat tempat lain, dia akan letak gula. Itu bukan. Dia air kelapa yang memang air kelapa asli. Yang ambil tu, you lah parut dia sendiri, buka dia sendiri minum. Okay, itulah. Okay. Dalam keadaan cuaca panas sekarang ni kan, jadi adakah segala aktiviti di luar tu, terutama bersukan, memang langsung tidak digalakkan ataupun ada alternatif lain yang boleh dilakukan untuk kekal
kata kekal sihat lah. Okay. So, kalau untuk aktiviti sukan, dia bukan tak boleh buat tau. Dia boleh buat. Tapi, kita sebenarnya, perkataan dia ialah tidak digalakkan. Kenapa? Sebab, kita kena ingat, selain daripada, untuk kata heat stroke. Heat stroke tu dia ada dua jenis yang terbagi besar lah. Satu klasikal, satu lagi exertional. Okay. Klasikal ni selalunya dia akan berada dalam satu situasi yang panas. So, pada jangka masa yang lama. Yang ni kadang-kadang heat stroke yang klasikal ni, dia akan mengambil masa mungkin dalam 2-3 hari dia boleh. Daripada beberapa hours kepada few days untuk dia nak develop. So, kadang-kadang ada orang yang dia sukan hari ni, tiba-tiba esok pengsan. Dia boleh terjadi berkembang dalam masa daripada jam kepada hari. Ada satu lagi heat stroke yang kita panggil exertional. Exertional ni dia common kat Malaysia tapi ramai orang tak tahu sebab kadang dia tak perlukan cuaca yang panas. Dia apabila you buat aktiviti dekat luar ataupun macam contoh atlet lah yang paling senang ataupun pekerja buruh apabila dia melakukan aktiviti yang lebih berat daripada aktiviti yang sebelumnya dia lakukan. Contoh selalunya dia lari macam 5 km. Tiba-tiba hari tu dia lari 10 km. Mungkin badannya tidak boleh menerima haba yang dihasilkan tu tak boleh dikeluarkan. Jadi dia boleh mendapat jenis heat stroke exertional kita panggil. Sebab tu apabila cuaca panas dan you buat kerja dekat luar, kita tak tahu, takut you akan terlebih buat sesuatu aktiviti tersebut. Sebab tu kita akan cuba galakkan untuk tidak membuat. Kalau macam you macam ada benda yang memang you nak kena buat kan. Contoh pekerja buruh kan nak kena buat juga kan untuk naikkan rumah, bangunan semua kan. Jadi langkah-langkah dia ialah minum sekerat yang mungkin setiap 20 minit. Lepas tu cuba cari tempat berteduh ketika rehat. Kemudian kita akan cakap kalau ada yang sudah ada tanda-tanda awal tu kita bagi dia rehat dululah. Begitu. Jadi untuk daripada segi parenting lah kan, kepada mak ayah yang bawa anak ke taman buat masa ni, sebab ingatkan keadaan cuaca dah mula redup tapi sebenarnya bahang tu masih ada. Jadi apa nasihat doktor kepada ibu bapa di luar sana ni? Sebenarnya nasihat dia sama je macam nasihat-nasihat yang biasa kita dengar kan. Kalau cuaca sekarang saya rasa macam sudah sedikit okey kan berbanding dengan cuaca yang sebelum ni yang begitu panas kan. Kena pastikanlah sebelum nak bermain tu bagi dia minum dulu macam segelas air. Lepas itu lepas 30 minit ke you boleh bagi dia lagi untuk air tu. Kemudian tengoklah kalau dia dah main, kalau dia tengok terlalu penat kan minta dia berehat dululah. Itu ialah nasihat yang macam biasa kita bagi kepada anak-anak. Kalau kita halang je, kesian budak tu tak main pula kan. So boleh je you main tapi you pantau lah. Janganlah pukul, kadang-kadang saya tengok kat TikTok ada pukul 12, satu tengah hari tu budak tu main bola lantar-lantar bola kan. Saya rasa itu panggil lah masuk dalam. Itu memang tengah terik panas kan. Sebab kadang-kadang budak-budak satu lagi mereka kan tadi kita panggil golongan rentan lah, high risk group untuk nak dapat masalah dengan haba ni kan. Kadang-kadang bila dia orang main, kadang dia orang tak sedar. Macam kita dewasa kita pandai macam dah rasa kita rasa tak okey dah ni, so kita akan nak cepat minum. Tapi kalau budak-budak kadang-kadang dia melawan untuk sebab dia dah rasa seronok sangat sebab dia punya priority dan pengetahuan dia kecaknaan dia pasal masalah haba semua-semua ni ialah sebab kanak-kanak kan. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang kena memantau. Kalau dah panas pukul 1 tu panggil lah, masuklah dulu, nanti dah pukul 5:30 ke 6 ke okey nak main-main lah. Macam tu. Jadi macam doktor, apabila kita melihat ada seorang yang tiba-tiba pening, berpeluh banyak ataupun lemah ketika berada di luar ni, apa tindakan segera yang orang sekeliling boleh lakukan? Satu, kalau jumpa macam ni kan, kita bawa dia kat tempat redup. Bawa kat tempat redup dulu, kemudian you cuba buka baju dia lah. Cubalah cari kawasan yang lapang, bukan kawasan yang tertutup. Lepas tu carilah you punya orang panggil partner. Janganlah you seorang-seorang, kalau orang tu pun tiba-tiba nak buka baju kan, orang fikir lain pula. You kena carilah partner ke siapa-siapa ke kan. Kita panggil companion untuk nak cari chaperone untuk you nak buat lah untuk benda tu. Lepas tu kalau dia boleh minum, suruh dia minum. Suruh dia bagilah air minuman. Paling bagus ialah air yang sejuk lah. Sebab air yang sejuk tu boleh lagi cepatkan proses untuk suhu tu turun. Kemudian
katalah kalau dia tidak boleh minum kan, tak sedarkan diri kan, you dah losekan baju dia tu, lepas tu you ambil lah apa-apa air ke untuk you lapkan kat badan dia. Kalau ada kain, you ambil kain tu basahkan, betul you boleh letak. Dia asalkan apa-apa cara untuk cooling method kita panggil. Kalau macam waktu tu you ada ais ke apa ke, you boleh je ambil air semua tu you letak dekat bahagian ketiak ke bahagian-bahagian pelipat kan, yang mana suhu akan lebih banyak termendap dekat situ. Kalau sekiranya orang yang you jumpa tu dia pengsan tapi dia masih berpeluh, yang tu masih okey. Maksudnya you buat langkah yang saya cakap tadi tu dengan secepatnya. You perlu risau dengan lebih takut kalau dia pengsan, lepas tu badan dia panas tapi dia tak berpeluh. Maksudnya waktu tu dia punya badan memang tidak dapat dah nak meregulasikan, mengaturkan untuk haba tu keluar. Jadi dia tidak ada peluh tu dah lagi. Yang itu kita takut sebab itu ialah heat stroke. Heat stroke tu kita risau kerana 70% waktu dia buat detection, walaupun kita bagi rawatan, dia boleh menjurus kepada kita panggil mortality ataupun maut lah. Sebab tu kita sangat berhati-hati dengan heat stroke ni. Sebab tu kita selalu memberi edukasi pasal heat stroke ni kalau jadi. Macam yang doktor cakap tadi, berkenaan dengan pingsan kan. So macam ada kes orang tiba-tiba rebah semasa cuaca panas ni. Apakah perbezaan antara kelesuan haba dan stroke haba yang perlu diketahui oleh masyarakat? Macam heat, kelesuan haba tu kita panggil heat exhaustion lah kan. Bahasa Inggeris, bahasa medikalnya heat exhaustion. Heat exhaustion dengan heat stroke. Heat exhaustion ni ialah satu lagi langkah nak pergi kepada heat stroke. Cuma dia tak memenuhi kriteria. Kalau untuk heat stroke tu dia perlu ada kriteria. Contohnya suhu lebih pada 40 darjah Celsius. Dia akan ada masalah dengan kognitif. Kognitif tu masalah otak lah. So maksudnya dia akan pengsan ataupun dia meracau ataupun dia confused. Kemudian dia akan melibatkan organ-organ yang lain. Kenapa heat stroke tu boleh jadi? Apabila badan tak boleh keluarkan suhu, kan saya cakap tadi kan, suhu 40 darjah Celsius, badan tak boleh mengaturkan untuk haba tu dikeluarkan. Dalam badan kita ada protein. Protein tu, kalau orang-orang gym ni kan, dia tahulah. Kalau protein shake tu, you tak boleh you tak boleh larutkan dengan air panas. Okay, so kalau sama juga dengan badan dia ada protein. Semua sel kita ada protein. So bila protein tu dalam satu suhu yang tinggi iaitu 40 darjah Celsius, dia akan denature ataupun dia akan musnah. So semua organ kita ada protein. Apabila protein tu musnah, organ-organ tersebut tak boleh fungsi. Sebab tu heat stroke tu dia akan menyebabkan kelumpuhan organ otak, organ jantung, buah pinggang. Dan apabila salah satu organ ni kena ataupun affected kan, dia akan menyebabkan organ lain juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab itu apabila ada heat stroke ni, bila dibawa ke hospital, kita nak cepat-cepat kurangkan kepanasan dia tu, sebab kita nak bagi suhu tu turun supaya protein-protein tu tak terus musnah, organ-organ tu tak terus collapse. Itu yang kita aim kita apabila ada dapat pesakit heat stroke lah. Jadi tak semua kes tu kita boleh assume tu heat stroke lah. Berkemungkinan dia sekadar kelesuan saja. Betul. Tapi kalau kita tak merawat kelesuan tu, dia boleh jadi heat stroke. Sebab itu petanda awal. Dia macam satu lagi langkah nak pergi kepada heat stroke tu. Okay. Ramai yang menganggap duduk dalam rumah ni dah cukup selamat. Tapi masih rasa panas dan lesu. Adakah cuaca panas dalam rumah juga boleh menjejaskan kesihatan kita? Boleh. Macam yang saya cakap tadi kan, macam kalau ada kawasan rumah kan, yang ada penggunaan yang tidak bagus kan, saya senang kata untuk kawasan perumahan setinggan, mereka lebih berisiko. Kenapa? Sebab infrastruktur dia. Sebab rumah keadaan dekat-dekat kan, dan rumah dia orang kecil-kecil dan kawasan atap yang tak ada pengudaraan yang bagus. So kadang benda ini akan menyebabkan haba tu lagi terkumpul. Dia sama juga macam you biarkan anak you dalam kereta yang panas. So kalau dekat rumah yang atap zinc tak ada penggunaan yang bagus, haba tu akan terperangkap. Jadi kelesuan dan juga semua komplikasi disebabkan haba tu boleh terjadilah walaupun di dalam rumah.
Jadi walaupun kita duduk dalam rumah, macam kena buka tingkap ke Betul. untuk bagi pengudaraan yang baik. Selalunya kalau macam dalam rumah kan, kalau ada kipas kan, kalau panas tu kita akan selalunya halakan terus kan. Contohnya kepada anak-anak kita. So kita rasa risau kan anak kita dah nangis-nangis kan. So kalau macam berpeluh semua tu kan. Sebenarnya cara paling bagus ialah kita jangan halakan terus. Kita bagi fan tu berpusing je, kipas tu berpusing je. Fungsi kipas tu adalah untuk bagi pengudaraan saja. Ya, dia nak jalankan sirkulasi udara tu. Kalau you directkan kepada anak tu, dia punya udara kering tu akan lagi memerangkap haba dalam budak itu. So liang roma budak tu kadang tak boleh nak berfungsi untuk nak keluarkan haba tu. Kalau ada yang cakap kalau macam tu, doktor, kalau kita pasang aircon macam lagi better. Okey, betul. Tapi kalau dalam suhu yang terlalu rendah, kita akan nampak juga kulit kita akan jadi kering. So bila kulit kita jadi kering, kadang haba pun tak boleh nak dikeluarkan. Jadi suhu yang paling bagus untuk pengeluaran haba dan juga mengatasi masalah haba ni ialah 24 hingga 26. Ya, 24 hingga 26. Begitulah. Jadi dah banyak dikongsikan oleh Dr. Megat Tips-tips. tadi. Jadi macam kita janjikan ke awal tadi, kita nak raikan juga soalan-soalan daripada penonton. Kalau kita tengok tadi banyak komen-komen daripada penonton. Banyak ya. So, kenapa banyak tanya soalan kat saya? So kita akan cuba jawab satu persatu. Okey. Soalan yang pertama, hai doktor, nak tanya kalau kerap pakaikan anak cooling spray tu bahaya tak untuk long term? Kesian sebab sekolah panas. Cooling spray, dia tak ada side effect yang serius lah. Cooling spray ni just macam normal water untuk dia nak coolkan je. Dia sama juga macam you buat anak you demam kan. Kita bagi macam tepik sponging. Lebih kurang waktu tu. Dia hanya berguna untuk jangka masa pendek. Macam dalam 1 jam tu dia boleh. Selepas tu yang akan lebih membantu anak you ialah dia kena ambil air minuman lah untuk internal cooling. Yang itu lagi bagus lah. Untuk cooling method dia ada external dengan internal. Internal masuk dalam lah kan. Inter masuk dalam. External tu yang luar-luar yang you letak air ke apa ke kan. Mandi ke. Yang tu ialah external lah. So untuk cooling tu tak ada masalah. You boleh je pakai. Untuk long term pun okey je. Sebab kalau panas kan. Dia je. Okey, soalan yang kedua, kenapa kalau panas senang hidung berdarah ya doktor? Okey. Okey. Untuk apabila panas, macam saya cakap tadi kan, salur darah cepat mengembang. So bila salur darah cepat mengembang, ada risiko macam salur darah yang kecil-kecil kan. Dekat hidung kita ada banyak salur darah yang kecil-kecil. Kadang-kadang dia membentukkan satu ruang kita panggil plexus. Plexus ni ialah di mana ruang tu ada banyak salur darah, kita panggil capillary yang kecil. Bila dia panas kan, dia akan mengembang kan. So dia bila mengembang, ada sedikit pressure, kadang-kadang dia boleh burst, dia boleh pecah. So sebab tu dia senang lagi untuk mendapat pendarahan lah. Keadaan ini juga boleh berlaku kalau contohnya budak selesema. Kalau budak sesama kan kadang-kadang ada anak yang akan sesama je kerana dia boleh dapat pendarahan kan. Jadi itu adalah situasi yang sama sebab bila sesama kadang budak bersin ataupun kita suruh dia hembus kan, ada banyak tekanan. So salur darah yang kecil-kecil tu senang boleh pecah lah. So itulah pendarahan. Okay. Soalan seterusnya, cuaca panas boleh jadikan resdung ke hidung tersumbat? Ayo. Okey. Macam ni, resdung ialah kita panggil kalau dalam bahasa medikalnya petofisio. Okey. Kalau dari segi bahasa pasaran kita cakap penyebab utama untuk resdung ialah dia punya hypersensitivity lah. You terlalu sensitif untuk benda tu. Sama ada panas atau tak panas tu dia sebenarnya tak mempengaruhi sangat. Tapi kita kena ingat untuk sensitivity ni semua orang ada sensitivity yang berbeza-beza kan. Contoh untuk asma kan, ada orang yang waktu sejuk lagi teruk, dan kita memang tahu lah selalunya trigger factor untuk asma dia punya sejuk akan lagi teruk. Tapi ada orang yang bila dia panas akan jadi lagi teruk, sebab kadang-kadang bila panas habuk tu banyak sikit. So kadang-kadang you kena tengok trigger you. Kalau trigger you pencetus you kepada resdung you tu, you rasa doktor kalau waktu panas selalu, kalau waktu sejuk selalu tak. Maksud you dah tahulah itulah you punya pencetus, trigger you. Okay. So waktu tu you bolehlah ambil ubat daripada doktor untuk nak rawat you punya resdung tu.
Soalan seterusnya, kenapa bila anak terlalu panas akan mudah terkena demam tarik ya doktor? Okey. Demam tarik ni sawan lah saya rasa kan. Okey. Untuk kanak-kanak daripada umur 6 bulan hingga 6 tahun, banyak kita punya topik. Dia punya ni. Topik dia meluas. Okey. Dalam untuk kanak-kanak untuk umur 6 bulan hingga 6 tahun kan memang bahagian otak kenapa boleh jadi demam tarik tu apabila otak dia ada cas yang banyak tau. Terutama apabila suhu badan tinggi. Sebab tu kita panggil dia febrile fit. Okey. So kalau nak kata kalau panas ni boleh selalu demam? Tak boleh, sebab kadang-kadang untuk budak macam yang saya cakap tadi lah, bila panas kadang dia tak boleh nak keluarkan panas tu, so memang boleh lead kepada, boleh menjurus kepada demam lah. So kalau untuk demam tu, kalau untuk demam dan demam tarik tu, ada orang cakap, doktor kalau suhu dia terlalu tinggi nanti senang kena tarik. Dia tak juga. Dia sebenarnya dia memang bergantung juga kepada situasi cas dalam otak tu sendiri. Ada budak yang kadang-kadang demam tak begitu tinggi, 37.8 je. Selalunya demam yang tinggi kita ambil 38.5 ke atas ke 39 ke, itu demam yang tinggi lah. Tapi kadang ada budak yang 37.8 dia pun boleh dapat tarik. Okay? Jadi ia sangat bergantung kepada aktiviti budak tu sendiri, sel otak budak tu sendirilah. Yang itu sedikit susah untuk kita nak komen lah, sebab ia bergantung pada individu tu sendiri. Soalan seterusnya, kanak-kanak perlu pakai sunscreen ke untuk cuaca sekarang? Oh, boleh je pakai. Okey, untuk sunscreen Okey, untuk sunscreen, kesian orang lelaki mesti tak suka kan. Tapi saya pun pakai juga. Okey, untuk sunscreen dia bagus sebab dia jangan fikir je sunscreen tu adalah untuk cuaca panas ya, tak nak bagi gelap ke apa ke kan. Bukan. Sunscreen tu sebenarnya ialah untuk menghalang UV. Kalau you tahu kanser kulit sekarang ni antara salah satu kanser yang macam quite common kebiasaan kanser yang boleh melanda. Even kalau macam dekat negara lain macam Australia, mereka punya kanser kulit terlalu tinggi. Yang kanser kulit ni susah sikit you nak kadang-kadang nak detect, sebab kadang-kadang dia berada dekat tempat yang kadang you tak boleh nampak kan. Tapi sebenarnya dia ialah kanser. Okay. So untuk budak-budak ataupun orang dewasa, you boleh je pakai kan. Cuma kalau dalam cuaca panas, you bukannya naikkan berapa banyak you pakai. Untuk sunscreen sebenarnya dia punya teknik ialah dua jari lah. Oh dah tahu kan. Dua, boleh guna dua jari. Lepas tu you sapu, lepas tu you akan ratakan lah untuk permukaan, untuk keseluruhan muka you permukaan yang menyeluruh. Cuma you jangan pakai lebih. Apabila you pakai lebih pada sesuatu masa, terutama you kata sebab panas doktor, so saya nak pakai lebih, nak dapatkan untuk protection yang lebih. Bila you pakai terlalu banyak, kadang-kadang dia akan menutup you punya liang rumah. So nanti you punya liang rumah tersumbat, haba tu tak boleh keluar. So you just pakai appropriately. Tapi kalau you rasa macam, doktor I rasa macam tak cukup lah untuk perlindungan, you boleh pakai hourly. Pakailah hourly. Boleh. So selalunya kita akan advise untuk 2 hourly you nak pakai. Tapi kalau you rasa macam you nak pakai hourly, then you pakai je lah. Tapi kalau you indoor je, banyak indoor, 2 hourly is sufficient enough. Dah cukup dah. Jadi untuk to be safe, orang kata penggunaan dia 2 jari, tapi bukan sekali banyak guna. Kita guna lepas berapa jam kita pakai lagi. Dia punya recommendation memang 2 jam. Tapi kalau you tak sempat, kalau you indoor, lah 3 jam, 4 jam pun rasanya. Tapi katalah kalau you banyak dekat outdoor kan, so you nak letak 1 hour boleh je. Cuma you jangan letak banyak at one time lah, sebab nanti takut you punya liang rumah tu tersumbat. Seterusnya, apakah tanda red flag yang memerlukan rawatan segera? Okey, ni red flag untuk cuaca haba lah kan. Okey. Red flag dia selalunya pengsan, kemudian kita nak panggil keletihan yang melampau. Semua orang akan letih kan, tapi dia macam keletihan yang melampau. Yang tu antara red flag dia lah. Sebab yang lain tu contoh keletihan otot, cramp, semua tu kita nampak bila you dah banyak minum, dia akan improve. Tapi kalau yang macam pengsan, keletihan melampau, you nak kena tengok apa lagi masalah dia. Contoh kadang-kadang ada orang dia tak sedar dia ada kencing manis kan, tapi dia kata ini mungkin sebab cuaca panas saja. Tapi sebenarnya
dia punya gula tu terlalu tinggi dah. Jadi dalam disebabkan badan dia. oleh gula tinggi dan juga disebabkan oleh masalah haba, dia menjadi terlalu penat. Kalau pengsan, kita kena cari sebab dia. Kenapa dia pengsan tu? Jadi yang itu kena pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan lah untuk dapatkan tengok apa sebab-sebab yang sama ada ia pengsan biasa, kita panggil vasovagal, ataupun ia adalah sesuatu yang lain lah. Untuk orang CKD, berapa banyak air boleh ambil ya doktor? Sebab mereka ada limit fluid intake. Yang ni macam a bit susah nak cakap kan, sebab untuk orang CKD ni kita panggil chronic kidney disease, masalah buah pinggang lah. Okay? Masalah buah pinggang ada beberapa peringkat. Dia ada peringkat, selalunya yang serius peringkat ketiga, kita panggil 3B lah. 4 dan juga 5. 5 selalunya kalau bawah 15, kita akan 15% dia punya pengaliran darah tu selalunya memerlukan dialisis. Untuk CKD ni, dia kena bergantung juga pada jantung dia untuk dia nak bagi tahu fluid restriction, berapa banyak you boleh minum. Selalunya doktor pakar buah pinggang dia memang akan bagi nasihat kepada pesakit tu sendiri. Okey, berapa banyak dia boleh minum. You boleh minum sebanyak itu. Sebab minum dalam kuantiti yang diberikan saja. Yang lain tu you boleh buat external cooling. Contoh mandi, you nak buat tepi sponge, you nak basah-basahkan badan you ke, you nak protect diri you daripada panas tu, you duduklah dekat dalam rumah selalu yang ada pengudara yang baik. So itu yang you boleh buat lah. Soalan seterusnya, adakah cuaca panas boleh menyebabkan vertigo? Adakah itu salah satu tanda stroke haba? Okey, vertigo. Okey, vertigo, penyebab utama vertigo ialah keseimbangan. Apa kita panggil tulang-tulang kecil di dalam telinga. Okey, dalam telinga kita kan dia ada satu aliran air kan, dan dalam tu ada tulang-tulang kecil. So tulang kecil ni kalau dia bergerak, dia akan tulang-tulang ini dan tulang-tulang ni dia berfungsi untuk kestabilan. So kita tak rasa pening. Tapi bila dia start bergerak di dalam air tu, dia akan menyebabkan kita rasa pening. Sebab itulah permulaannya vertigo tersebut. Okey. Sama ada panas atau tak boleh menyebabkan vertigo tu sebenarnya ia sangat subjektif. Scientifically tidak akan ada masalah lah dengan vertigo tu. Dia tidak dipengaruhi oleh cuaca lah. Dia dipengaruhi oleh struktur tulang-tulang di dalam telinga tu saja. Okay? Tapi katalah kalau macam you kata kalau panas selalu terjadi, mungkin sebab lain. Mungkin pening tu bukan disebabkan vertigo. Pening tu disebabkan you punya dehidrasi ataupun exhaustion tu lah. Okay. Dan untuk soalan seterusnya, kenapa bila cuaca panas kulit jadi gatal? Okey, apabila panas kulit akan tend terjadi kering juga. Okey, dan terutamanya apabila kita ada perubahan cuaca, bila you panas kat luar lepas tu you masuk kat dalam kan, so kadang kulit pun kadang dia macam dia nak meregulasikan suhu tu, dia macam jadi pening sikit. Dia nak kalau kat panas kulit akan jadi kembang. Tapi kalau macam dekat dalam liang rumah tu akan jadi kecil kan. So kerana dia pun macam confused sikit. Apabila kulit tu berada dalam perubahan cuaca, kadang-kadang dia boleh jadi kering. Kering tu sendiri boleh menyebabkan gatal. Itu nombor satu. Nombor dua, keadaan cuaca panas, kita punya liang rumah senang tersumbat kerana penghasilan sebum. Sebum tu air kan, air minyak kan. So sebum tu selalunya kadang-kadang dia boleh menyekat liang rumah tu. So bila tersekat liang rumah tu, haba tu tak boleh nak dikeluarkan. So dia akan nampak rash macam merah-merah. Kita panggil miliariasis ataupun heat rash. Okay, so kadang-kadang benda tu dia boleh menjadi sedikit gatal untuk pesakit lah, sebab liang rumah tu memberikan iritasi sedikit kepada kulit. Okay? Okay, dan soalan yang terakhir daripada penonton kita, apakah tanda awal dehidrasi dan stroke haba yang perlu diberi perhatian? Tanda awal dehidrasi ialah you cepat dahaga. Kalau you dahaga, minumlah. Okay, sebab itu ialah petanda awal otak memang dah bagi signal untuk, maksudnya badan you dah kering, cepat untuk minum. Okay, kalau yang pening, kelesuan semua tu, dia akan berada pada peringkat yang akhir itulah. Okay, dan kalau untuk stroke haba ni, saya rasa sebab benda tu topik meluas kan, yang paling penting saya rasa seperti yang kita dah terangkan pada awal, tanda-tanda yang kita cakap tu, kalau ada, dan terutamanya kalau pengsan ataupun kelesuan yang melampau, yang tu perlu datang lah untuk kita lihat lah kenapa, apa masalahnya. Okey, baik.
saya rasa elok kita buat kesimpulan untuk sesi perbincangan kita pada hari ini. Okey, akhir ini sebagai rumusan dalam keadaan cuaca panas sekarang, apakah perkara-perkara paling penting yang semua orang perlu amalkan untuk kekal sihat dan selamat? So, doktor boleh kongsikan tips? Yang macam saya cakap tadi lah, macam klise kan, tapi jalani kehidupan yang sihat, minum air yang mencukupi, sekurang-kurangnya ambil senang kata 8 gelas satu hari. Okey, kemudian ambil langkah berjaga-jaga ketika waktu panas, iaitu lindungi diri, pakailah payung atau apa-apa pelindung yang dapat malang daripada you terkena terus sinaran matahari tersebut kan. Dan kemudian kurangkan aktiviti yang you rasa macam memang akan menyebabkan you terlalu penat atau terdangan cahaya terlalu banyak lah. Okey. Kemudian sentiasalah pantau golongan-golongan rentan yang saya cakap tadi tu, golongan yang berisiko, terutamanya ahli keluarga terhadap golongan-golongan ini supaya tidak terjadi kes-kes yang tidak bagus kepada mereka lah. Kemudian kalau ada apa-apa boleh berjumpa dengan semua fasiliti kesihatan yang berada di seluruh Malaysia ini. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada Dr. Megat atas pengkongsian info yang padat dan sangat berguna sebentar tadi. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung sesi live kita. Jadi untuk dapatkan isi jil bagi sesi kita hari ini, admin kita akan komenkan link dan anda semua boleh copy untuk isi kehadiran. Okey. Admin kita pernah masukkan link, jadi boleh copy dan pastikan semua maklumat tu diisi dengan betul ya. Untuk proses dia tak adalah masalah nanti kan kalau ada tersalah isi maklumat kan. Jadi kita pun dah berada di penghujung sesi perkongsian kita. Sampai berjumpa lagi daripada dalam siri seterusnya, dan jangan lupa untuk follow TikTok MyHealthKKM dan semua social media MyHealthKKM untuk maklumat yang lebih sahih dan tepat. Jaga diri dan jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye, Ibu.